Sebelum ini kita ni sudah belajar tentang kesilapan ain tertukar kepada huruf alif ataupun huruf hamzah. Video kali ini kita ni akan melihat huruf kedua yang selalu buat orang tersangkut, iaitu huruf ha. Ramai yang salah sebut berbunyi huruf itu daripada dada. Contohnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini salah. Ingat saja cara menyebut huruf ini, kita ni mesti rasa pedas. Ha, ha berbanding dengan ha, ha, ha. Cuba habis kita cuba sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila kita sebut dengan baik, solat pun kita ni akan menjadi lebih tenang. Jangan biarkan keraguan-keraguan kacau solat habis kita. Dapatkan bundle kaf harian ini juga. Lihat video pendek-pendek straight to the point daripada Ustaz dan Ustazah. Dengan cara macam ni, kita kalau sekiranya ibu sibuk ataupun pekerja chef ataupun mana-mana wanita, insya-Allah boleh belajar secara fleksibel bila-bila masa sahaja. Tekan link di bawah untuk dapatkan akses kepada video habis kita.